Bila kita pakai helmet yang tak ada kualiti, helmet tu boleh pecah. Saya pernah pakai helmet yang kurang kualiti dia, helmet tu pecah. Betul? Nasib baik kepala saya elok, tapi ada goyang-goyang sikit lah. Tapi semenjak kejadian tu saya sangat berhati-hati memilih helmet yang saya nak pakai untuk berlumba. Saya akan pakai helmet yang betul-betul terbukti. So helmet paling penting sebab kepala ni tak boleh tukar ganti bang. Tak ada spare part. Betul. Nyawa pun tak ada spare part. Kita bukan macam kucing ada 9 nyawa. Kita ada satu je. Sebab tu bila helmet tu berkualiti dia akan jadi mahal lah. Betul, mahal. Itu kadang-kadang bila beli mahal tu bukan sebab kita nak tunjuk kita ni banyak duit, tapi keselamatan. Betul. Sebenarnya tak adalah mahal sangat pun. Kita banyak buat perolehan helmet. Dalam 50 lebih 60 dah ada helmet yang ciri-ciri keselamatan yang sepatutnya. Betul. Nampak. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali dalam Wheel Talk, tetapi episod ini istimewa. Wheel Talk yang dibawakan khas oleh MAM sempena perayaan Aidilfitri, dan episod ini boleh kita katakan dan kita berikan nama sempena dengan kempen Jalan Selamat Raya Lebih Bermakna. Apa intipati untuk episod kali ini? Sempena menjelang raya, kita tahu kebiasaannya apabila hari raya ini banyak perkara terutama di keselamatan itu antara fokus kita. Dan lebih bermakna untuk episod kali ini, saya bersama dengan 3 panel yang istimewa, peranan yang berbeza, tapi mungkin anda tak menjangkakan Wheel Talk akan bawakan tajuk sebegini. Yang kebiasaan kita hanya bincang kepada motorsports, kepada sukan dua roda, tapi hari ini kita special sempena hari raya. Jadi saya kenalkan 3 panel saya yang antara individu hebat lah dalam role masing-masing. Saya nak mulakan bersebelah dengan saya ni. Hari ini saya tak ada partner, selalu saya ada partner saya direhatkan sebab kita ada 3 panel. So saya bersama dengan Encik Abdul Aziz bin Abdul Rahman, selalu berjumpa, itu merupakan Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Sukan Jabatan Perdana dan Sukan Negara. Terima kasih Encik Aziz. Sama-sama Aslan. Encik Aziz ni memang selain di Jabatan Perdana dan Sukan, dia merupakan sportsman juga. Okey. Baik Encik Aziz, terima kasih. Sebelah dengan Encik Aziz ialah tak lain tak bukan Rancungan Tanah terlebih dahulu kepada Azlan Shah Kamal Rahman yang baru menobatkanlah, kita baru selepas 40 tahun Encik Lan sebagai ikon sukan motoran Malaysia di malam anugerah MAM yang lalu. Tahniah terlebih dahulu Lan. Terima kasih. Selamat datang. Ini dia tak bawa suit. Ini pun kita dah minta banyak tips daripada Azlan Shah, dan bersebelahan dengan Azlan Shah, ini individu paling penting, iaitu kita bersama dengan Puan Vanita Anak Perempuan Mohan, merupakan pengarah bahagian keselamatan jalan raya di Jabatan Pengurutan Jalan iaitu JPT, dan juga merupakan Setiausaha Agung di Selebut Majlis Keselamatan Jalan Raya, salah satu NGO juga Puan. Jadi peranan Puan berkaitan dengan keselamatan lah. Okey, kita mulakan dengan Cik Aziz boleh? Jalan? Boleh. Jadi balik kepada intro saya awal tadi, bahawa episod ni kita lari sikit. Kita bukan fokus kepada sukan pemotoran, tapi berkaitan dengan pemotoran, tapi kita lebih nak mendidik masyarakat, utamanya menjelang hari raya. Semua sibuk, saya pun tadi datang kelang kabut, lupa. Baik. Jadi sebelum itu, bila kita nak fokus tajuk kita ni, tapi peranan Jabatan Belia dan Sukan mungkin juga saya rasa umum belia-belia juga mungkin berpandangan bahawa JBS ni hanya fokus pada sukan-sukan spesifik, dan juga sebenarnya pun JBS pun berkait juga, terutamanya menjelang raya kita memperkatakan mengenai keselamatan ni. Mungkin Cik Aziz boleh kongsikan. Okey, terima kasih Encik Aslan. Sebenarnya memang KPS antara tugas kita adalah kita melaksanakan program-program sukan untuk kesemua rakyat Malaysia. Dan selain daripada sukan-sukan yang biasa, iaitu sukan berlarian ataupun sukan konvensional seperti bola sepak dan sebagainya, tetapi ada satu disiplin yang memang tidak lain dan tidak bukan memang dibangunkan oleh KPS bersama NGO dan juga pihak berkaitan dengan sukan bermotor. Sebabnya kita lihat bahawa sukan bermotor ini perlu kita selaras dengan sebaik mungkin, kerana memang risikonya sangat tinggi. Bermakna di situ dari segi kesiapan pelaksanaan program khusus yang dilaksanakan, mestilah kita ikutkan kaedah yang tertentu supaya peserta-peserta yang terlibat ini selamatlah, dan semua faham bahawa dalam apa jua keadaan sukan apapun, keselamatan adalah perkara paling penting. Sebab itu kalau kita lihat program-program yang kita laksanakan, kita mesti mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu, sama ada oleh pihak polis, JPT dan sebagainya, dan termasuklah persatuan sukan-sukan bermotor yang selayaknya
kita dapat kerjasama. Sebab itu kita kata komitmen kita adalah memastikan peserta kita bersama. Iaitu setakat ini alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang erat daripada berbagai pihak yang terlibat, daripada PJPJ, daripada polis dan sebagainya. Okay. Saya suka dengan perkataan keselamatan. Lebih-lebih lagi di jalan raya dan juga kalau balik bersuara motoran, terutama dengan Azan Shah, memang saya rasa bukan hanya di track. Bila bercakap pemotoran ni, lainnya memang keselamatan tu adalah keutamaan. Nak berlumba, nak menang memang, tapi keutamaan keselamatan. Mungkin kita boleh ulas mengenai benda kita perkatakan mengenai keselamatan tu dari sudut pengalaman sebagai seorang rider yang lebih 20 tahun kan? 22 tahun saya rasa? 22 tahun. Okey, keselamatan untuk jalan raya saya rasa memang lebih lagi kita kena fokus. Sebab macam saya as a pelumba, kita dah ada leather suit sekarang, kita ada airbag, kita dekat lita pun kita ada run off. Walaupun sukan tu berbahaya, tapi dalam keadaan yang kita consider selamat. Tapi untuk jalan raya, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kena fikir bila kat jalan raya ni dia punya risk of kecederaan tu lebih tinggi daripada lita. Itu yang paling risk dia dekat jalan raya ni. Sebab banyak sekarang ni kes-kes yang seperti mak-mak motor kat luar sana yang suka berlumba kat jalan raya. Banyak yang jatuh kat tengah-tengah highway tu sebab berlumba. And then bila dia orang jatuh dengan kelengkapan yang kurang, dengan jatuh dan kena langgang kawan lagi, kena railing lah. Benda tu sangat nyayat hati lah kalau saya tengok news-news ni kan. So benda ni memang bagi saya pengguna-pengguna jalan raya perlu consider lebih untuk keselamatan. Adik-adik ni kena menonton. Dia dengan hati kering sangat, kita tahu bila muda ni dia berani. So nak mencuba, tapi kena ingat Azan Shah dia pun pernah muda tau. Tapi proses tu nanti kita nak minta belajar daripada Azan Shah. Balik pada puan wanita, bila musim perayaan ni puan, dia tahu antara agensi, antara yang sibuk, antara selain PDRM, JPJ lah yang sentiasa menjadi tumpuan. Dan saya rasa puan confirm tak cuti puan bila cakap musim perayaan puan tentang keselamatan ni, apa yang boleh puan kongsikan pengalaman yang terutamanya dah makin dekat ni puan kan? So saya nak cakap tentang peranan JPJ dulu ya. Kami satu agensi yang sangat rapat dengan rakyat. Kami mengeluarkan lesen, kami mengeluarkan lesen kenderaan motor, membuat perasaan, menjaga aspek teknikal. Semua ini adalah ke arah menjaga keselamatan orang di atas jalan raya. So kalau kita lihat statistiknya, setiap tahun sepanjang 20 tahun yang lepas, lihat statistik, lebih 6,000 kematian berlaku setiap tahun secara beratan. So bermakna setiap hari ada 18 nyawa yang terkorban di atas jalan raya. Dan kebanyakan mereka adalah akibat belia. So ini memanglah satu perkara yang kami mengambil perhatian lah, especially dari segi belia. Dan berkata tentang musim perayaan ini, kenderaan bertambah semasa musim perayaan. Saya difahamkannya ada pengumuman daripada pihak lebuh raya dan juga pihak berkuasa di semua lebuh raya, semua jalan memang kenderaan meningkat. Di lebuh raya Plus saya difahamkan 2.2 juta kenderaan sehari. Di Pantai Timur meningkat sehingga 83% pada musim perayaan ini. Di lebuh raya KL Karak dilaporkan 3.14 juta kenderaan akan meningkat. Jadi apabila kenderaan meningkat, jalan memang sesak. Jadi kita perlu merancang dan sentiasa berhati-hati di atas ini. Kalau kita berbalik tahun lalu pun, saya ingat saya pada musim perayaan statistik boleh kita katakan lebih kurang 2,100 sekitar 2,000 kemalangan yang kita boleh mudarkan setiap hari. Cuba bayangkan tahun ini itu pun antara yang risauan dan mungkin ruang yang terbaik lah puan. Berbalik kepada Encik Aziz tadi awal ialah mukadimahnya memang Jabatan Belia ini sangat memberikan peranan dan fokus untuk keselamatan, tapi juga sentiasa dan nama Jabatan Belia memang dekat dengan belia, dan itu juga peranan Jabatan Belia untuk mendidik anak-anak muda yang minat dengan motoran. Bagaimana yang kita lihat JBS ni sentiasa menyokong yang berkolaborasi dengan dengan sponsor kek sebagainya, dengan yang program pembangunan sukan motoran
mungkin saya boleh kongsikan juga bagaimana inisiatif secara tak langsung tu mendidik peminat-peminat cilik dan sukan motoran supaya mereka lebih ada input yang lebih jelas tentang profesional. Okey, kalau kita lihat keseluruhan program-program sukan motor yang kita laksanakan, contohnya pada tahun ini sahaja kita ada 29 program. 29 program itu merangkumi 152 siri dan melibatkan penyertaan lebih daripada 13,000 orang. Itu program yang kita laksanakan, dan dari segi program-program juga kita menyentuh pelbagai disiplin sukan bermotor itu sendiri. Contohnya kita ada laksanakan khusus untuk program sukan bermotor 2 roda dan termasuk untuk 4 roda kereta lah. Dan antara yang kami lihat dari segi keselamatan pendidikan keselamatan terutama kepada pengguna jalan raya, contohnya kita laksanakan modul-modul keselamatan itu di peringkat awal. Contoh kalau kita lihat yang dapat sambutan di program kita laksanakan adalah program pushback. Pushback kita tahu bahawa kat mana-mana pun banyak pihak yang melaksanakan program pushback ini, di mana kanak-kanak berumur 6 tahun ataupun mungkin lebih kecil daripada itu dibawa lita tiruan di pasar pun dan sebagainya. Tapi yang paling penting di situ adalah pakaian, sebab itulah peringkat awal penting melihat education pendidikan itu lebih perlu dekat umur masih muda, mana mereka kena pakai helmet yang sesuai untuk pushback walaupun dengan kaki sahaja, tetapi itulah disiplin yang kita cuba laksanakan. Dan antara khusus-khusus lain, khusus go-kart ke, khusus mini bike dan sebagainya, memang kita tekankan dari segi keselamatan adalah perkara yang paling penting. Dan sebab seperti kata tadi, untuk supaya perkara-perkara keselamatan ini tidak dibuat main-main ataupun tidak dipandang serius, sepatutnya perkara inilah yang perlu kita fokuskan supaya mana-mana atlet yang baru-baru terlibat terus dididik dengan keadaan yang betul. Sebab itu juga dulu-dulu pernah kita laksanakan program sukan bermotor ini, syarat mesti dengan pakaian yang lengkap baru kita benarkan untuk masuk mana-mana pertandingan. Sebab itu antara kalau kita lihat pada program-program kita laksanakan, tidak ada kejadian-kejadian yang kata orang yang boleh menyebabkan kemalangan yang besar lah. Sebab daripada awal kita telah menitik beratkan keselamatan itu sendiri, didikat itu sendiri. Jadi bila perkara itu berat untuk macam pushback tu memang anak-anak kecil. Anak-anak kecil saja yang jadi terlibat. saya tak langsung itu yang kita mendidik mereka supaya mereka aware bila di luar pun at least mereka rasa ini keselamatan kena pakai. Itu pun secara tak langsung kita mendidik mereka. Bila berkaitan dengan disiplin, saya juga tertarik dengan bila Puan kongsi awal statistik yang kebanyakan kemalangan membaikkan belia. Dan balik pada Cik Lan, bila cakap disiplin dan juga belia ni, kadang boleh kita katakan juga mengenai sikap. Sikap saya rasa bukan belia saja. Saya katakan untuk diri saya jugalah, sikap kita ni bila kita sebagai kita letak Lan sebagai orang awam membawa kenderaan, tak kira 2 roda atau 4 roda, kadang-kadang sikap tu dia mempengaruhi pemanduan kita. Mungkin pengalaman anda, bagaimana anda mengawal sikap bila normal tak ada suit di jalan raya, tetap disiplin. Bila rasa taklah macam mana berlumba, bila jalan raya anda tetap rasa tak, aku tak boleh buat benda bukan di jalan raya. Pernah rasa benda tu Lan? Memang pernah rasa. Tapi untuk saya banyak buat kelas macam safety riding. Betul. Bersama KBS betul. dulu. So kita banyak cuba tangkap belia-belia ni untuk improvekan lagi cara pemanduan di jalan raya. Sebab jalan raya lagi bahaya. Kita tak tahu ada pasir, ada minyak lori ke apa kan. So bagi saya target saya untuk belia ni jalan raya is lebihkan banyak praktis macam yang kita ajar safety riding. So ini akan membantu untuk biker-bikers atau pengguna-pengguna jalan raya kat luar sana untuk lebih matang bila bawa motosikal di jalan raya. Betul. Bila cakap buat riding style keselamatan tu dengar macam mudah. Simple, macam simple kan, tapi banyak aspek yang sebenarnya kita tak tahu bila jalan raya. Betul. Jadi itu yang benda yang menarik betul. Saya pernah dengar Haji Wazi pun ada buat perkara juga bersama dengan Lan. Ya, betul. Okey, Puan, seketika kepada Puan kita memang fokus pada perayaan, tapi sebenarnya di jalan raya ni sentiasa kita jalan raya. Tapi kenapa ini penting ialah musim perayaan, kenderaan yang banyak sebagaimana Puan kongsikan.
sentuh mengenai sikap sikit. Saya suka dengan sikap masyarakat bila memandu ni. Tu saya kata diri saya jugalah kan. Ada ketika kita ada undang-undang, kita ada had kelajuan, tapi dengan sikap kadang-kadang dengan faktor-faktor lain menyebabkan kita lupa. Seolah macam kita bawa kenderaan tu kita jalan raya. Itu yang mungkin pun boleh tekankan kepada masyarakat, untuk saya jugalah kan, supaya sikap kita kena kawal bila kita bersama kenderaan, kerana itulah faktor keselamatan menyebabkan banyak faktor diri kita dan orang ramai. Mungkin Puan. Okay, mungkin saya boleh bagi pandangan yang boleh, berbeza Puan. Dan ini pandangan peribadi saya lah ya. Sebab saya di bahagian keselamatan jalan raya. Apabila saya cakap sikap manusia dan saya rasa bertanggungjawab, saya rasa seolah-olah tanggungjawab ni saya alihkan sepenuhnya kepada pengguna jalan raya dan kita di sini tidak ada tanggungjawab langsung. Itu saya melihat sebagai definisi saya untuk sikap ni kan. Dia bukan sikap sebab kalau kita cakap sikap is attitude. Okay. So adakah kita merumuskan bahawa semua rakyat Malaysia mempunyai masalah attitude? So saya jarang guna perkataan sikap, tapi mungkin tingkah laku. Tingkah laku ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor lah. Mungkin kalau dia rider, dia terpaksa hantar makanan cepat. Kalau kita nak hantar anak, kita terpaksa bawa dengan laju. So ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkah laku kita di atas jalan raya. Dan infrastruktur yang selamat dan teknologi akan membantu mengubah tingkah laku kita. Itu kita panggil safe system approach lah. Dia ada beberapa perkara yang boleh mempengaruhi dan mengubah tingkah laku kita. Contohnya safe speed, kelajuan yang selamat apabila ditetapkan, infrastruktur yang selamat, teknologi yang selamat, dan post accident service yang selamat, yang pantas, mampu menyelamatkan. Dan kita mampu mengubah tingkah laku orang apabila kita mempunyai semua inilah, especially teknologi, enforcement teknologi dan juga infrastruktur yang selamat. Tetapi berbalik kepada faktor manusia ya, saya redefine sikap sebagai faktor manusia sebab kecuaian, mungkin dia tak cukup kesedaran, tak cukup kita mengajar, kita ambil lesen tapi mungkin ada part yang dia tak faham. Knowledge gap mungkin ada. So itu kita mainkan peranan lah dari segi yang macam Tuan cakap tadi ya, kita banyakkan latihan, kita banyakkan program-program, dan di peringkat sekolah juga kami bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan mengajar pendidikan keselamatan jalan raya di peringkat sekolah, dari sekolah rendah, dari tadika lagi. Dari tadika sehingga ke tingkatan 3 diajar sebagai silibus di dalam bahasa Melayu. Dia merupakan satu sisipan dalam bahasa Melayu diajar sehingga sekarang. Dan kita juga mempunyai kadet JPJ di sekolah. Kadet badan beruniform. Ya, dalam sistem kita ada lagi dalam 30 ribu pelajar dan juga kelab keselamatan jalan raya. Dan kedua-duanya kita ada dalam 60,000 pelajar di sekolah menengah yang menyertai kadet, kelab. So mereka ni lah kita cuba untuk membentuk mereka untuk menjadi insan yang lebih baik, untuk berhemah. Kita belajar banyak nilai-nilai. Contohnya bersopan santun, bertimbang rasa, saling hormat menghormati. Itu bukan sahaja untuk diamalkan di rumah dan di sekolah, tapi perlu diamalkan di jalan raya juga. So dengan aktiviti-aktiviti sebegini, dengan kerjasama daripada Kementerian Pendidikan dan juga banyak rakan strategik kami cuba untuk mengubah tingkah laku supaya mereka lebih bertanggungjawab di atas jalan raya. Saya ingat Puan, berapa lama dah Puan program-program sebegini dilakukan di peringkat sekolah? Saya ingat Puan ke berapa tahun lebih kurang? Dah lebih 15-20 tahun hampirnya. Program awareness program memang kita buat, sentiasa buat. Co-curriculum ni kalau saya tak salah saya dah 10 tahun begitu. Memang dah ada lama dah. Macam teringin nak masuk je. Bukan apa, sebab dia mungkin zaman saya tak adalah kan. Tapi kita tak ada. Tak ada, tapi bila saya dengar benda ni dia bagus dan satu perkara yang bagus sebab dia lah macam tadi yang saya minta maaf sebab saya salah menggunakan sikap, tapi balik saya kata ditala pada diri saya juga. Kadang-kadang mungkin ada ketika saya rasa sikap tu kan dia mempengaruhi pemanduan kita. Saya jujur kalau saya nampak highway clear memang saya tekan. Okey. Itu satu poin yang baik. Tak ada kereta, tak ada motor. Adik-adik jangan salah faham. Okey. Azan Shah, dia budak-budak ni kalau dengar saya cakap dia percaya je. Itu dah salah. Awak je kerja kat sini dah saman. Tapi lah okey. Saya cuba rumuskan apa yang dalam masukkan ialah pada saya, okey, dia tahu bila tak ada apa dia laju sebab dia ada pengalaman. Tak pada saya ialah
bila clear dia seorang dia laju lah. Tapi dia tetap ada ciri-ciri keselamatan yang ada pengalaman. Jadi mungkin boleh tekan benda tu. Saya nak ulas sebelum dia bagi komen yang anak-anak ikut nanti kan. Okey, silakan Puan. Okey, saya rasa kita kalau kita bawa laju dan tak pernah accident. Tak pernah berlaku kemalangan, kita rasa kita selamat. Sehingga satu tahap di mana berlaku pada kita ataupun saudara mara anak-anak kita, baru kita sedar, saya sepatutnya salah. Saya sepatutnya lebih bertanggungjawab, lebih kurangkan kelajuan. So itulah disebabkan kita tak rasa tu, kita rasa okey, kita selamat, kita pandai. Yalah, dengar jalan. Betul. Sebab selalunya saya takkan cakap benda ni dekat public pun. Ya. Saya tak cakap dah ni. Saya tak menggalakkan pun kita bawa laju. Sebab apa? Okey, macam saya, kalau saya bawa laju, walaupun saya aware dengan kelajuan yang saya bawa, saya tahu macam nak kawal kenderaan saya, masih benda tu salah dan berbahaya. Saya sendiri, saya seorang. Saya tak siapa-siapa, penumpang dan sebagainya kan. Saya seorang, tapi ini masih lagi membahayakan diri sendiri lah. Tapi tak selalu kan. Saya tak selalu. Sebab saya lah paling orang berhati-hati di jalan raya. Betul. Sebab saya paling takut. Puan betul cakap. Saya kat jalan raya saya tak bawa motor. Saya bawa kereta hari-hari. Kak Lol tak pernah buat. Saya tak ada motor pun. Okey. Kalau bikers datang jumpa saya, abang pakai motor apa? Saya tak ada motor. Sebab saya bekerja. Okey, kenapa? Sebab saya tu bahaya. Saya dia tak ada keinginan tak ada keinginan Kak Lol naik motor maksudnya di jalan raya lah, jalan raya. Sebab saya rasa bahaya bila saya bawa motor di jalan raya. Mungkin dia takut dia tak boleh kontrol diri. Saya takut saya tak boleh kontrol diri saya. Gairah nak laju. Dan saya dah terbiasa dari dulu sampai sekarang saya tak bawa motor kat jalan raya. Saya bawa kereta je. Tapi di Lita saya bawa motor. Ini sebab mungkin dididik pada awal kot. Berlumba hanya di lebur bukan lebuh raya. Bukan. Di track, di Lita. Mungkin itu antara sebab kan? Mungkin rasanya. Mungkin juga sebab saya dah biasa berlumba di Lita. So bila saya bawa motor jalan raya, saya rasa macam terlalu bahaya untuk saya. Saya rasa lebih selesa saya bawa kereta, ada airbag, ada tali pinggang. Tapi beberapa pelumba sebelum ni pun, bila saya bertanya, tak kira pelumba Capri ke macam Ibrahim umpamanya, memang di luar kebanyakan, betul, professional rider ni di luar mereka tak gairah dan tak kita, kalau kita pandangan umum ni kita rasa dia ni dalam track laju kat luar misi macam tu juga bawa motor contoh kan, tapi kebanyakannya tidak. Saya rasa mungkinlah itu berbalik pada program Jabatan Belia pun saya sini pun akan memberikan intipati ataupun input awal kepada anak-anak. Okey, sebelum tu Cik Aziz, selepas perkongsian tadi program-program yang diadakan kan, banyak program kan, banyak pertandingan babitkan anak-anak belia, anak-anak muda juga, respon dan juga Cik Aziz sendiri dah melihat bagaimana perkembangan dan juga input datang daripada ibu apa ke yang mengharapkan program lebih banyak, dan juga respon mereka lah kita nak tahu juga. Okey, daripada program-program yang telah kita laksanakan, memanglah dari segi bajet kita amat terhad. Jadi kita tidak boleh merangkumi semua belia-belia ataupun sesiapa yang berminat tentang sukan bermotor ni. Tetapi at least sekurang-kurangnya kita boleh mendidik sebahagian daripada belia-belia yang minat sukan bermotor ni di peringkat awal. Itu hasrat kita, dan memang kita dapati feedback daripada ibu bapa. Contoh, kalau dahulu kita laksanakan kursus-kursus seperti kursus mini bike dan sebagainya, parent dia hantar anak dia, hanya hantar, lepas tu dia orang balik. Tetapi akhir-akhir ini ramai parent yang begitu ambil tahu, menyokong, dan mereka lihat sendiri apakah kaedah-kaedah pengajaran yang dilaksanakan oleh kelab-kelab yang telah kita lantik itu. Bagaimana kaedah daripada basic, daripada awal sehingga ke akhir. Jadi mereka sangat berpuas hati dengan apa yang telah kita buat lah. Dari segi silibus yang kita laksanakan, dapati bahawa memang boleh mendidik anak-anak mereka berubah dari segi disiplin dan sebagainya. Sebab contoh kalau kita buat camp yang berbentuk bermalam, memang nak tak nak disiplin itu diterap daripada mereka bangun subuh lagi, telah dijadualkan tentang apa yang boleh dan tak boleh dibuat. Jadi itu boleh mendidik sedikit sebanyak daripada peserta-peserta ni ke arah yang lebih baik lah. Dan perubahan-perubahan ini memang diakui oleh ibu bapa dan juga sebahagian pihak-pihak tertentu. Contoh, begitu juga kerjasama kita dengan lain-lain pihak. Kalau kita laksanakan program-program sukan bermotor, contohnya kita buat perhimpunan dan sebagainya, memang setiap kali ada program-program perhimpunan bermotor, memang kita minta
mereka menekankan dari segi aspek keselamatan ni. Dari segi you datang di sini boleh dengan disiplin, tapi you balik pun biarlah dengan disiplin yang sama. Bukannya bila habis program you merempit, you berlumba sama-sama you. Itu memang sentiasa kita tekankan. Dan setakat ni alhamdulillah kita rasa sedikit sebanyak kita boleh mengubah, tapi saya kata tadi percentage yang kita boleh baiki, kita boleh capai adalah amat terhad. Sebab tu kita sangat-sangat memerlukan kerjasama daripada semua pihak, termasuklah penganjur-penganjur atau kelab-kelab sukan bermotor itu sendiri. Yang kita tahu ada yang dibuat secara program-program, ada yang dibuat secara illegal dan sebagainya. Tapi itulah yang nak kita kurangkan sebenarnya. Supaya kita tahu bahawa aktiviti yang kita laksanakan ni, tak kira siapa pelaksananya, mesti ada peraturan tertentu dan pihak-pihak yang berwajib dimaklumkan tentang program tersebut. Sebab kita lihat di dada-dada akhbar kadang-kadang bila sesuatu isu timbul, dikaitkan dengan KBS, sedangkan kita tidak tahu itu program yang dianjurkan oleh pihak-pihak yang bukan kita iktiraf pun. Dan sebab itu kita nasihatkan belia-belia kita, kalau boleh nak ikut program sukan motor, ikutlah kaedah yang betul, melalui persatuan yang betul, yang diiktiraf, yang dimaklumkan kepada semua pihak yang berwajib. Itu paling penting. Sebab dah banyak kes. Banyak kes tak, perlumbaan apa-apalah yang dianjurkan secara tak dapat sokongan daripada pihak keselamatan, tak sanction daripada Persatuan Sukan Bermotor MAM, pihak keselamatan, itu menyebabkan bila berlaku penganjur lari. Penganjur dah kaya. Tapi kita yang menanggung segala keperitaan tu. Jadi Cik Lan, saya nak minta share juga kan. Bila anda kongsikan tadi di luar jalan raya, anda tak bermotor pun di luar, tapi bila anda membawa kereta ke kat jalan raya, bila tengok pemandu-pemandu motosikal ataupun yang bawa kereta ni, apa seringkali yang Lan rasa macam apa korang buat ni? Apa kebiasaan yang nampak memang kebiasaannya. Ini pun antara nasihat yang penting daripada ikon sukan kepada yang menonton ni. Selalunya bila saya bawa kereta, saya akan mengelak untuk, kalau diorang nampak mamak motor apa, saya tolong selamatkan nyawa diorang. Kadang-kadang diorang bawa motor, diorang tak fikir nyawa diorang. Saya yang tak apa, jalanlah. Saya bagi. Sebab apa? Saya tak nak diorang jatuh ke apa kan. Tapi maksud saya, kesedaran tu memang nak kena ada dalam setiap pengguna jalan raya. Sebab benda ni memang bagi saya, untuk pengguna motosikal yang paling penting sekali, yang paling bahaya sekali kat jalan raya is pengguna motosikal. Kalau compare dengan kereta. Betul. Risiko dia lagi tinggi. Sebab kadang-kadang takut dia terpengaruh juga. Tengok Azan Shah kat track, senangnya dia ni kan. Dia sunuk, dia rasa tu dia nak try kat laut, tu yang bahaya tu. Dan satu, bila puan minta satu lagi puan kepada Azan Shah, bila cakap ialah keselamatan tu, sebab saya rasa kat luar, bila contohlah bila mereka menonton Azan Shah contoh kat track, seronoknya dia elak dia golek-golek kan. Dia tak tahu sebenarnya professional rider ni jatuh pun mereka ada teknik. Betul. Mungkinlah boleh kongsikan perkara tu yang jangan dah buat kat luar, tolonglah. Kita memang ada cara jatuh kita memang ada cara, kita ada teknik dia untuk kita peluk badan kita supaya kita berguling. Tapi kita kat litar tau. Kita berguling tu atas dekat tempat yang rata. Tapi jalan raya mana ada tempat yang rata, tahu-tahu ada pokok, ada railing, ada bas. Betul. So benda-benda ni yang agak kritikal untuk pengguna jalan raya. Macam kita orang as a pelumba ni, memang inilah kita orang punya teknik, dan kita orang tahu macam mana nak bawa diri kita orang bila dalam keadaan yang kritikal. So kita orang dah dilatih secara profesional untuk bawa motor laju kat litar dengan cara yang selamat. Untuk jatuh pun kita tahu macam mana kita nak jatuhkan diri kita. Jalan raya diorang tak tahu macam nak jatuh bang. Macam nak jatuh? Dia orang jatuh pun angkat tangan je, aku berserah. Itu je lah dia dah boleh buat. Kalau sempat kat tangan, kalau tak sempat, itu yang bahaya. Puan, kita tahu JPJ sentiasa ada operasi, terutamanya menjelang musim perayaan. Yalah, kalau sebelum ni pun kita selalu tahu JPJ menyekat tidak membenarkan kenderaan perdagangan, umpamanya 2 hari sebelum dan juga selepas. Kemudian roadblock untuk penunggang motosikal. Apa lagi biasa JPJ buat? Pastikan pemandu tak menggunakan telefon pintar, dan sentiasa memantau lah. Mungkin untuk bagaimana, saya nak tahu juga bagaimana di pihak JPJ sendiri memikirkan. Saya rasa kalau buat kempen, sama tahu kita buat kempen, macam mana tu yang memikirkan di pihak JPJ untuk memastikan, cuba nak membantu mengurangkan kemalangan, mengurangkan risiko di jalan raya, puan.
Betul Encik Azlan, memang kita ada penguatkuasaan sentiasa ada. Program kesedaran pun memang kita sentiasa buat. Betul. Tetapi kesedaran tu jangka masa panjang lah untuk kita pun masih fikir juga apa yang kita buat mampu menyedarkan orang tu satu part lah. Okey, dia sedar. Tetapi mampukah ia mengubah tingkah laku? Sedap ayat tu. Sebab dah lama fikir ni, tak ada jawapan lagi. Kena dengan soalan tu. Yeah, so kempen berjalan, sentiasa berjalan. Kita mendidik, kita buat pelbagai program. Tetapi penguatkuasaan lagi berkesan lah. So tadi pun Cik Azlan ceritakan memang setiap tahun masa musim perayaan memang berlaku kemalangan kematian. Tapi baru-baru ni masa musim tahun baru Cina, saya difahamkan dengan penguatkuasaan yang berkali ganda. Memang semua anggota polis dan JPJ semua tak dapat cuti Betul. berkhidmat di atas jalan raya untuk memastikan semua orang selamat. Dan saya difahamkan hasilnya ada pengurangan kematian sehingga 43%. Tinggi. So itulah jawapannya, penguatkuasaan memang berhasil. So itulah cara kita terpaksa mendidik, walaupun kita tak suka orang marah kan JPJ. Betul. Tetapi niat kita bukan untuk saman, untuk ambil duit ke, bukan. Saman itu untuk peringatan. Ingatkan kita supaya lain kali kalau bawa laju, okey, poket tu nanti kuranglah sikit duit kan. So kita nak menyedarkan mereka, nyawa mereka adalah sangat bahayalah kalau, especially kalau menunggang motosikal. Sebab risiko motosikal ni sangat tinggi, dia terdedah. 70% daripada kematian adalah melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Dan dalam 70% ni ada I think dalam 55% yang tidak memakai helmet, meninggal disebabkan tidak memakai helmet. Kalau keseluruhannya lah 40% kematian adalah disebabkan tidak memakai helmet. 4 out of 10 tak memakai helmet, itu saja. So apa susahnya nak memakai helmet? Ini kat mana ni Puan? Dekat kampung-kampung ke? Dekat bandar ke? Dia saya tak dapat nak pisahkan helmet di mana, tetapi statistik menunjukkan kematian tinggi di kawasan luar bandar juga. Bukan di luar bandar, di Putrajaya sendiri. Kalau keluar masa nak hantar anak, dalam persatuan aku, dalam persekutuan kan. Dalam persekutuan ada, luar bandar pun ada. Luar bandar pun banyak juga. Luar bandar betul. Sebab setuju. nak ke masjid, nak ke kedai Surau. tepi, dekat sahaja. Jawapannya dekat sahaja kan. Tetapi dekat tu pun mampu membahayakan nyawa kita. So kita kena sentiasa ingat. Ya, betul. Tiba-tiba kadang-kadang saya juga pergi kedai dekat tak pakai helmet. Okay, saya minta maaf, itu masih mengaku. Tapi dekat sangat pun, kurang 1 kilometer. Okay. Tapi sebenarnya kita tak boleh ada perasaan macam tu Puan. Itu saya tanya balik tu, sebenarnya tak boleh ada perasaan ataupun sambil lurus begitu Puan. Keluar tidak. Maksudnya dengan motosikal, kenderaan mesti, terutama motosikal lah, guna helmet Puan. Dah banyak dah iklan kita buat dari zaman dulu 20-30 tahun saya lepas. Saya mengaku tau, daripada luar tak mengaku. Okay, saya takkan buat ni dah. Peraturan helmet ni sejak 1973. So apa lagi yang kita boleh buat untuk memastikan orang pakai topi keledar? Banyak program-program kerajaan memberikan helmet secara percuma. Kan? Betul. Tahun lepas sahaja kami dah edarkan 60,000. Tahun ini pun banyak lagi kita akan edarkan. Tetapi apa lagi yang kita boleh buat untuk memastikan kepala anda jaga? Bila cakap mengenai helmet ni Puan, saya teringat juga kadang-kadang, ni bukan diri saya lah, pendengar-pendengar dekat luar, mereka lebih kepada fashion. Bab cakap helmet steng, helmet yang tak ada ciri-ciri keselamatan, sebaik yang lebih tepat sirim lah. Mungkin Puan boleh nasihatkan perkara tu juga mengenai pembelian helmet. Jangan lebih kepada fashion, keselamatan. Dia tetap keselamatan, apa pun keselamatan Puan kan. Cik Azlan dah cerita dah, so saya mengulang saja. So pastikan tapi dia cakap pada pihak yang sepatutnya. So pastikan ada sirim lah, cop sirim tu. Sebab helmet yang cantik-cantik ni, kita banyak buat demonstrasi juga masa kempen-kempen kita. Pecahkan helmet lagi untuk tunjukkan dia tak selamat. So pastikan ada cop sirim lah apabila kita beli. Okay. Pengalaman Cik Lan, bila cakap helmet ni sangat penting. Rider di track ni, dia bukan cerita mahal murah. Mahal tu lebih bagus sama saja. Helmet adalah antara faktor yang sangat penting untuk sangat penting sebab bagi saya memang utamakan helmet keselamatan, sebab yalah helmet ni untuk mengurangkan impact dekat kepala kita. Bila kita jatuh tu kan,
kadang-kadang kita boleh concussion, kita boleh lupa ingatan bila kita jatuh teruk-teruk ni. And bila kita pakai helmet yang tak ada kualiti, helmet tu boleh pecah. Saya pernah pakai helmet yang kurang kualiti dia, helmet tu pecah. Betul. Nasib baik kepala saya elok, tapi ada goyang-goyang sikit lah. Tapi semenjak kejadian tu saya sangat berhati-hati memilih helmet yang saya nak pakai untuk berlumba. Saya akan pakai helmet yang betul-betul terbukti. So helmet paling penting sebab kepala ni tak boleh tukar ganti bang. Tak ada spare part. Betul. Nyawa pun tak ada spare part. Kita bukan macam kucing ada 9 nyawa. Kita ada 1 je. Sebab tu bila helmet tu berkualiti dia akan jadi mahal lah. Betul, mahal. Itu kadang-kadang bila beli mahal tu bukan sebab kita nak tunjuk kita ni banyak duit, tapi keselamatan. Betul. Sebenarnya tak adalah mahal sangat pun. Kita banyak buat perolehan helmet. Dalam 50 lebih 60 dah ada helmet yang ciri-ciri keselamatan yang sepatutnya. Betul. Kalau jadi lagi tak tahulah. Ini antara input penting ni untuk semua penonton untuk episod kali ni. Cik Aziz, pengalaman pemantauan Cik Aziz dalam banyak-banyak program Babitkan Belia ni, bila cakap mana faktor keselamatan, kadang-kadang apa yang Cik Aziz nampak yang paling ketara? Biasa mereka datang yang mungkin kali pertama datang, yang tak tahu daripada mana kebiasaan yang mereka excited yang buat belia-belia ni apa? Ya, kadang itu makluman Cik Azlan dan semuanya bergantung pada grup kadang-kadang. Sebab mereka ni kalau kelompok yang kecil, dia datang sendiri-sendiri, biasanya kita boleh kontrol dan dia orang akan ikut peraturan. Tetapi apabila mereka terlibat dalam program yang berkumpulan, dia datang pun dah memang 4-5 orang. Sekaki kata orang, satu kaki senang. Jadi perkara-perkara itu yang boleh mengubah sikap lah daripada program-program kita buat, daripada yang boleh kontrol sehingga tidak boleh kontrol. Tapi saya teringat juga kempen lama-lama dulu, kalau kita kata malang tidak berbau. Itu yang paling penting pada saya, sebab saya sendiri pun sebagai pengguna jalan raya, saya membawa kereta, saya membawa motor pun, motor kecil pun saya bawa, motor besar pun saya bawa. Yang malang tidak berbau tu kita kena sentiasa ingat. Memang dia boleh terjadi dekat siapa-siapa pun kalau nak berlaku aksiden. Betul. Bila-bila masa. Bila-bila masa saja. Jadi kadang-kadang macam Azlan kita kata, kita ada gairah nak bawa laju tu, tapi bila kita fikir balik, malang tidak berbau, itulah yang kadang-kadang kita boleh mengendorkan semangat kita nak bawa laju. Jadi kita kena ikut balik peraturan. Simple macam kita kata kita drive malam, kereta ke motor ke dekat traffic light yang tidak ada orang. Kalau di jalan-jalan utama mungkin kita nampak senang, tetapi jalan kampung kalau kita merah pun kita pergi juga, kita bawa juga. Tak mustahil ada kenderaan lain ataupun haiwan ke. Kalau tak melibatkan orang pun, haiwan boleh menyebabkan kita aksiden juga. Jadi perkara-perkara itulah kita sebagai pengguna jalan raya, tak kira bawa kereta, bawa motor, belia-belia, walaupun semangat muda, kita kena fikirkan malang tidak berbau itu. Memang siapa-siapa boleh terkena. Sampai ke pelumba yang hebat pun kalau nak jatuh pun tetap jatuh juga. Betul, dan itulah adakah bila kita bawa tu giliran kita ataupun giliran sesiapa. Kalau kita sendiri mungkin tak okey sangat Cik Azlan, bukanlah okey maksudnya tidak melibatkan orang lain, tetapi sekiranya kita melibatkan pengguna jalan raya lain yang tidak bersalah, yang pejalan kaki dan sebagainya, itulah yang kita kena fikirkan. Dan kalau kita lihat beberapa kes pun kadang-kadang ada yang sehingga dibawa ke peringkat mahkamah, sehingga memakan masa bertahun-tahun untuk selesaikan. Dan perkara ini sepatutnya kita boleh elak sekiranya sama-sama mengingatkan diri masing-masing, terutama belia-belia tadi. Dan yang paling penting pada saya satu gelan yang kita kata tadi adalah program-program yang bergerak sendiri ni, NGO yang kecil-kecil. Kadang-kadang melaksanakan program konvoi ke PD contoh. Kalau kita lalu Lebuh Raya Seremban, PD tu memang sangat banyak grup-grup yang konvoi secara ni. Dan memang kita lihatlah, kalau di Amerika mungkin satu saja Superman, tapi di jalan raya kita terlalu ramai Superman. Kadang-kadang 5 orang, 6 orang satu grup, ada je Superman. Dan aktiviti kalau kita lihat sekarang pun yang terkini pun banyak yang di highlight dalam TikTok, dalam YouTube dan sebagainya, yang kawan-kawan dia orang sendiri yang ambil video menunjukkan bagaimana mereka jatuh. Memang itu kata tadi, malang tidak berbau. You rasa dia expert, mungkin dah 100 kali buat Superman Cik Lan, tapi bila nak jatuh, tak jatuh juga. Akan ada kecurian dekat mana-mana yang menyebabkan jatuh. Itu yang semua grup patutnya kena fikirkan lah. Kita nak berseronok, nak berkonvoi dengan kawan-kawan, tetapi apakah keselamatan itu kita ambil berat. Sekali kena ingat tu, malang tak bau di jalan raya. Tapi Cik Aziz, kadang-kadang rider
pelumba profesional lah. Di Lita dia orang tak ingat tu. Dia mesti laju mesti mau menang. Tak, ini profesional lah. Cik Lan, sebelum kepada Cik Lan, saya nak balik pada puan-puan. Tadi bila Cik Aziz kongsikan perkara ni, saya tertarik ialah memandu waktu malam contoh kan. Kadang-kadang musim perayaan ni, kadang kita memikirkan terutamanya berpuasa menjelang raya. Kalau bertolak siang, kadang ramai yang memikirkan mandu mengantuk, tak boleh mengunyah, tak boleh minum. Jadi kebanyakan memilih bergerak di waktu malam. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa bila nak bergerak waktu malam, kita kena rehat siang. Mungkin puan boleh nasihatkan perkara tu kadang yang boleh menyebabkan kita lupa hingga kita nak kejar waktu yang selesa, sedangkan kita lupa faktor-faktor lain sebelum kita nak mulakan pemanduan. Betul. Kita memang perlu rancang perjalanan. Nak gerak waktu malam ke, nak gerak waktu siang ke, itu masing-masing lah kena buat keputusan. Tapi kita ada apps sekarang ni yang kita boleh check bila waktu yang sesuai untuk keluar. Dan kita ada pengumuman juga daripada lebuh raya semua waktu-waktu yang dinasihatkan. Kita boleh lihat, kita boleh semak bila waktu yang sesuai. Tetapi tak kisahlah bila kita nak keluar. Pastikan kita mempunyai tidur yang secukupnya. Rehat yang secukupnya. Especially bulan puasa ni, kita akan penat, mengantuk. Jadi berhenti, rehat. Banyak RNR, kemudahan RNR sekarang sepanjang highway. Dan ada kedai-kedai minyak yang sediakan kemudahan untuk berhenti dan rehat. So turun, kalau boleh minum-minum, kalau tak cuci muka, rehat seketika. Dan saya ingin sentuh tentang micro sleep. Okay, micro sleep ni satu perkara yang ramai yang bincangkan sekarang ni. Saya terbaca kalau kita terlelap 3 saat, tak kisahlah terlelap ke ataupun kita tengok telefon bimbit ke, distracted driving kan. Dalam tempoh 3 saat tu, kalau kita membawa kenderaan dalam kelajuan 70 km sejam, kenderaan itu bergerak 200 meter. So itu yang kadang-kadang orang terlelap, kenderaan langgar kenderaan di depan ataupun dia lawan arus bertentangan arah semua itulah kan. So kita memang kena pastikan rehat secukupnya dan mendapat tidur yang secukupnya sebelum kita memulakan perjalanan. Tak kisah siang atau malam, sebab ada yang suka drive waktu malam. Dia rasa lebih selesa lah dia. Dengan tak panasnya apa semua tu kan. So itu, tapi semaklah ada pengumuman daripada konsesi dan yang penting rehat secukup. Okay. Berbalik kepada Azan Shah. Okay. Ni nak minta tips jugalah kan. Yalah, walaupun anda pelumba profesional yang masih lagi berlumba pun sekarang pun. Yalah, tapi saya percaya memang sentiasa akan ada tak perasaan takut? Mesti ada lah Nek, takut. Ada. Saya paling takut. Okey, bila ada takut, mesti memikirkan sebelum nak berlumba, apa sentiasa bermain fikiran dan faktor-faktor yang anda titik beratkan sebelum berada di atas jentera, sebelum flag nampak lampu hijau terus pecut laju. Biasa yang anda buat persediaan sebelum dan semasa yang sentiasa diingatkan lah. Persediaan untuk berlumba ni kita boleh convert untuk pengguna jalan raya juga. Okey, itu kita nak. Kita kena sediakan mental dan fizikal kita untuk perlumbaan. Ini kita convert kepada pengguna jalan raya untuk balik kampung. Diorang kena cukup rehat, mental kena strong, fizikal kena strong. Sama nak buat kereta, nak bawa highway jauh-jauh ni kan. So saya mental fizikal saya prepare, and then penyediaan jentera, cek minyak, cek tayar, cek rantai, semua perfect. Baru kita pergi berlumba. Sama juga untuk pengguna jalan raya. Mesti kena cek kenderaan, cek betul-betul. So ini semua kita lebih kurang sama je macam berlumba. Cuma beza dia orang kena buat jalan raya dengan kelajuan yang ditetapkan. Saya bawa 300. Itu kalau kat Lita lah. Itu kat Lita. Ini satu aspek yang memang kita perlu tekankan, keselamatan kenderaan. Kita mungkin tangguhkan perkara-perkara ni kita sibuk dalam kesibukan kita nak bersedia untuk perayaan ni. Mungkin itu satu kita tak cukup masa ataupun duit tu kita nak save untuk benda lain kan. Tapi kenderaan itu membawa nyawa kita. Jadi itu perlu diberi keutamaan lah. Penyelenggaraan kenderaan adalah satu perkara yang paling penting apabila kita berjalan jauh. Dan betul juga Cik Lan cakap tadi, dari segi emosi, kita dah tahu memang jalan sesak,
memang akan ada jam dan perjalanan sangat-sangat jauh. Kadang-kadang pantai timur sampai 18 jam saya dengar. So ada kawan-kawan saya yang dia break the journey. Maksudnya dia ada cuti dalam cuti. Sebelum balik tu dia singgah di mana-mana. Dia ambil satu cuti yang singkat, 1 hari 2 hari direhat dulu baru dia teruskan perjalanan. So ini salah satu tips yang kita boleh amalkan lah supaya kita tak rasa letih. Betul, sebab yelah saya suka kaitkan dengan diri sendiri ya. Bila kita ada ketika bila kita terlalu letih, kita jadi stres, kita fikirkan kesesakan, stres tu kadang dia boleh mengundang benda-benda yang tak normal lah kadang-kadang kan. Itu yang buat bahaya pada pemanduan kita. Cik Aziz, bila yelah kita nak pergi kepada umum sikit lah. Cik Aziz pun salah seorang masyarakat juga pengguna jalan raya Cik Aziz kan. Cik Aziz sendiri pun walaupun antara individu yang bertanggungjawab mengadakan banyak program berkaitan dengan bela sukan pemotoran sebagainya, tapi Cik Aziz sendiri pun memang sentiasa daripada program yang buat, ada tak apa perkara-perkara yang menyebabkan ini memberikan kesedaran juga untuk diri sendiri, yang memberikan kesedaran ketika kita di jalan raya terutamanya Cik Aziz? Itulah yang seperti yang saya sebut tadi, kita kena ingat itu yang malang tidak berbau tu. Kadang memang kita laksanakan program tu, kita rasa telah dapat kita penuhilah hasrat ataupun tujuan asal program. Tapi kadang-kadang apabila kita memandu sendiri seperti Cik Lan juga, kita fikir ada masa-masa tertentu kita rasa kita boleh bawa kenderaan tu melebihi peraturan yang sebenarnya. Tetapi perkara-perkara itu kita kena cuba didik diri kita. Dan bila kita peringkat umur kita sekarang Cik Lan, kita ada anak-anak, kadang kita naik kereta ni, kita bawa anak, kita jalan jauh. Macam saya balik ke Kedah, balik ke Terengganu, memang perjalanan jauh. Tapi benda-benda itulah sebenarnya kita boleh didik anak-anak kita juga secara tak langsung sebenarnya. Kalau di luar dalam program kita ada ceramah dan sebagainya untuk peserta-peserta, tapi secara tak langsung kita boleh bagi contoh kepada anak-anak kita lah dari segi bagaimana kita ikut peraturan di jalan raya. Dan perkara-perkara itu memang saya harap memang kita boleh didik lah anak-anak kita, termasuk mana-mana ibu bapa juga pun, sama ada terlibat dalam program atau tidak, boleh menunjukkan contoh terbaik semasa anak-anak mereka kecil lagi, dibawa ke mana-mana. Dan di pihak kementerian sebenarnya dalam pelaksanaan program-program kita, ataupun kita nak mengiktiraf mana-mana aktiviti pertandingan, sebenarnya dari segi modul itu telah kita rancang dengan teliti, dengan MAM dan sebagainya. Kita semua maklum bahawa Sukan Pemotoran di Malaysia ni, badan induk yang boleh beri sanction adalah MAM, Sukan Pemotoran Malaysia. Betul. Dan sebab itu ada setengah liter memang dapat sanction daripada persatuan daripada MAM lah. Betul. Untuk mana-mana pihak buat program. Tetapi ada yang liter-liter berkenaan yang tidak diiktiraf sebenarnya. Yang paling penting ketika tadi adalah dari segi keselamatan. Pihak MAM akan melihat aspek dari segi sudut corner dan sebagainya, ataupun kualiti jalan raya itu sendiri. Memang kadang-kadang dalam program kita melibatkan Myros juga untuk kita lihat kesesuaian liter itu sendiri. Boleh buat pertandingan ataupun tidak. Dan perkara-perkara ini memang kita akan sentiasa cuba didik masyarakat, dan dengan kerjasama semua pihak lah. Seperti program-program yang khas kita buat dengan JPJ dan polis, saya percaya akan ada program seperti Motocross Track Day. Di mana-mana lokasi yang kita buat Motocross Track Day ataupun Mini Bike Track Day ni, kita beri peluang kepada masyarakat untuk mencuba kenderaan berkenaan dengan dengan taklimat ataupun modul-modul yang sesuai, yang boleh diikuti masyarakat. Yang paling penting memang keselamatan. Itulah yang pokok pakarnya. Kita nak lihat belia-belia kita meningkat dewasa dengan menjadi pemandu ataupun pengguna jalan raya yang berhemah, yang boleh membentuk satu budaya baru sebenarnya kita nak. Walaupun kita tahu pertambahan motor dan kenderaan di jalan raya ni, kita tahu di Malaysia kita ada 36 juta lebih, tak silap saya, yang daftar kenderaan. Rakyat kita baru 33 juta. Banyak kenderaan daripada orang sebenarnya. Betul. Tetapi yang itu kita cuba nak didik masyarakat, walaupun dengan jumlah program yang sedikit, dengan penyertaan yang terhad, kita akan cuba membantu membina satu masyarakat yang lebih berdisiplin di jalan raya lah, melalui program-program yang dianjurkan oleh kita juga, oleh kementerian. Walaupun kita kata tadi kita hanya boleh menyentuh secara direct lebih kurang 15 ke 20 ribu orang setahun.
Tetapi dengan kerjasama NGO-NGO, kita harapkan NGO itu yang berkenaan boleh melaksanakan kempen-kempen yang sama untuk ke arah pendidikan keselamatan jalan raya lah. Untuk kita mengurangkan isu kematian dan sebagainya di jalan raya. Bila cakap mengenai inisiatif kempen ni, terpaksa kita buat berterusan. Saya rasa yalah, itulah salah satu, memang kita terpaksa buat betul. Kalau tak, kita akan terus lupa lah. Saya rasa bila kita ada pun kita lupa, apatah lagi kalau tak ada. Bila cakap mengenai inisiatif, peluang sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada MAM juga. Ini pun satu episod inisiatif pada kita kerjasama dengan MAM untuk kesedaran lah menjelang hari raya ni. Sebelum berbalik pada puan, Lan, saya nak minta tadi, antara intipati yang bila anda kongsikan, saya rasa buat program safety riding umpamanya kan, apa perkara-perkara yang titik beratkan yang boleh dikongsikan sedikit lah. Kalau detail kena masuk program, kena bayar. Tapi ini umumnya tip-tip yang sentiasa dititik beratkan dalam safety riding ni. Kita banyak fokuskan untuk pengguna, macam mana kita nak scan perjalanan kita, pembawaan motor kita, macam mana kita nak detect traffic dengan apa yang ada di hadapan kita, seperti minyak, air. So cara brake di jalan raya yang basah macam mana, penggunaan brake yang betul, macam mana pemakaian yang sesuai untuk kita bawa motosikal. So benda-benda yang keselamatan yang kita tekankan, dan dengan cara pembawaan yang betul. So kita akan train kita punya pengguna motosikal di Kon, macam JPJ juga, tapi kita advance lagi sikit. Kita advance tambah lagi, bagi diorang mirip belajar di jalan raya lah penggunaan mereka. Ya, betul. Bagus. Itu pun antara inisiatif, banyak inisiatif daripada kementerian LAN sendiri pun. Dan kita balik pada puan, tadi awal bila saya cakap sikap puan lebih suka menggunakan tingkah laku puan kan. Tapi kita, maksud saya ialah berkait dengan kemalangan ni, ialah faktor kepada kemalangan. Kita banyak faktor, tapi mungkin pengalaman puan juga melihat kan, dalam banyak-banyak, mungkin saya tak nak cakap juga dengan sikap saya tak saya dan juga kita masyarakat, setengah masyarakat ni, apa lagi faktor yang puan nampak yang boleh mengundang dan juga menyumbang kepada kemalangan yang sangat tinggi pada puan? Kelajuan ya. Faktor paling banyak kemalangan berlaku disebabkan oleh kelajuan. Dan kecuaian kita, memandu secara cuai. Speed kills memang. Kelajuan adalah punca utama berlakunya kematian. So kita memang kena slow down lah. Dia cakap buat kelajuan pun, saya agak pelik. Saya nak pandangan semua lah panel. Kelajuan ni, saya tak cakap semua masyarakat. Saya suka cakap diri saya, dan juga kebanyakan bila saya tak nak cakap siapa, tapi saya sentiasa dapat input. Saya rasa kebanyakan ni lah circle saya, bahawa buat kelajuan ni, contoh kita ada undang-undang, kita ada hak kelajuan. Tetapi masyarakat kita, kalau kita memandu di luar negara, tak payah pergi jauh, di Thailand ke Indonesia ke, lebih jauh tu, kita automatik orang Malaysia ni dia akan ikut hak kelajuan negara tersebut. Tapi kenapa tidak di sini? Mungkin pandangan tu, puan kenapa perkara tu berlaku? Janganlah saya terpaksa gunakan sikap pula nanti kan saya tak nak guna. Nanti saya semua panel. Tapi itulah, saya pelik juga. So maksudnya jawapannya adalah penguatkuasaan mampu mengubah tingkah laku kita. Kita tahu kena poket kita ni nanti kan kita kena bayar lebih saman. Mungkin saman tak cukup tinggi ke? Itu saya tak tahulah. Jaga-jaga. Saya ada ES pun tak bayar lagi ni. Tak boleh diskaun tu ES tu. So itulah kita kena fikirkan juga kenapa kita boleh behave di tempat lain. Dan di sini kita take for granted kan. Tadi kalau saya nak cakap rakyat Malaysia ni manja, mewah, nanti dia orang marah saya. Tak, saya berlapik sikit lah. Ada pengalaman tu tak? Pernah dengar tak? Saya baru balik dari Singapura. Nampak? Okey, silakan. Jalan raya Singapura banyak sangat kamera. Memang pengguna jalan raya kat sana betul-betul bawa ikut undang-undang. Sebab dia orang tak lepas daripada kamera. Tak kisahlah ES ke apa ke, dia orang punya sistem kat sana tangkap saman sampai rumah. Sampai rumah punya. Mungkin tu puan kan. Kita ada kamera, kita sedang berusaha untuk menambah. Tapi itulah kos juga, kena ingat tu. Tetapi itulah, takkan setiap benda kena dilihat, dipantau, dihukum. Kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai pengguna jalan raya mempunyai tanggungjawab. Tak kena perlu ada sikap yang bertanggungjawab.
ambillah tanggungjawab sendiri. Tak perlu ada orang berdiri depan kita bagi saman, kena tengok polis baru behave. Tak perlu begitulah kan. Kita telah dididik. Jadi bertanggungjawablah. Ambillah tanggungjawab. Ingat tanggungjawab tau. Perkataan yang paling mudah. Dengar macam mudah, selalu kita dengar, tapi itulah kalau kita tak serius perkara tu sentiasa kita sambil lewa. Jalan raya itu bersama. Betul, kemudahan bersama. Jadi kita perlu berkongsi dan prihatin. Hormat menghormati, semua nilai murni itu kita kena amalkan lah. Betul. Cik Aziz mungkin ada pandangan beza Cik Aziz bila cakap bab ni. Saya pun setuju sebenarnya daripada pandangan Puan tadi berkenaan dengan penguasaan. Contohlah yang saya pernah kena sekali. Saya bawa motor pun taklah besar sangat, 650 je. Saya balik ke Terengganu. Seingat saya bawa dalam 120 lebih, 124 kot, lebih kurang. Tiba-tiba ada roadblock dekat depan. Depan saya tu telah ada satu grup motor berkuasa tinggi. Mungkin ada yang 1000 lebih, 1200 cc. 5 ke 6 biji. Pegawai polis sedang menulis saman. Pegawai tu minta lesen saya bagilah. Saya tanya, cik, saman juga ke? Motor besar pun saman. Berapa limit motor besar? Ni, tuan. Dia kata sama, 110. Oh iya ke kata? Kata ni sebelum ni tak pernah. Sebab kita tak buat roadblock. Tapi kalau roadblock memangnya boleh disaman. Termasuk saya tadi, saya setuju dengan Puan. Dengan kenderaan kita dan kapasiti, mungkin yang bawa kereta sampai 3,000 cc, 2,500 cc, mereka merasakan kelajuan itu, kereta itu boleh bawa dengan lebih laju. Motor berkuasa tinggi boleh bawa sampai 240, 260 macam Cik Azlan kita cakap. Tetapi bila tidak ada penguasaan, pemantauan, itu menyebabkan menjadi kebiasaan. Itulah sebab sebenarnya yang kita kena kontrol. Dari segi kebiasaan tu mungkin kita kena tengok balik, kita kena fikir balik peraturan yang sebenarnya berapa sebenarnya. Sebab saya percaya majoriti yang bawa motor berkuasa tinggi ni memang akan bawa laju. Sebab tu aksiden yang berlaku pada diorang tidak ada kes yang kecil-kecil. Memang teruk. Memang sangat teruk kalau melibatkan motor berkuasa tinggi ni. Tu saya tak pernah lah bawa ramai-ramai. Memang saya bawa family dengan saya bawa untuk kerja saja sebenarnya. Tapi kebetulan ketika itu sebalik ke Terengganu bawa wife. Saman. Kata, jarang kita kena saman motor ni. Jadi bermakna di sini kalau lebih banyak penguasaan, sama ada kamera ataupun memang ada roadblock, saya percaya sikap ni boleh diubah daripada sikit sedikit, lama-lama akan jadi kebiasaan dengan bawa ikut yang sesuai lah. Sebab tidak bawa ikut kelajuan ni kerana pemantauan ataupun kamera itu terlalu sedikit. Jadi di kawasan kamera dia orang kontrol, dia orang kawal dari segi kelajuan. Tapi di luar pada tu, selepas kamera memang dia orang katakan habis-habis. Jadi kalau ada mungkin lebih banyak penguasaan, sekali-sekali tak. Kalau hari saya rasa memang letih lah. JPJ akan memerlukan lebih ramai, penguasa polis pun lebih ramai. Tetapi berkala itu kena ada. Mungkin tak ni tapi lebih kerap. Itulah. Itu pun kebiasaan yang sering berlaku lah. Kita contoh kalau kita balik ke utara, saya rasa Cik Azrul balik utara, semua boleh balik utara. Lagi banyak motor yang laju. Sekarang dekat sebelum Menora kan dah ada AES kat situ kan bawah 90 tak saya. Tapi automatik semua behave. Dia lepas AES tu je. Tapi itulah itu antara yang boleh kita katakan. Puan, sikit Puan, kita semakin penghujung, tapi Puan bila cakap ni sekatan jalan raya, keberkesanan yang Puan nampak lah musim perayaan. Kadang-kadang masyarakat pengguna akan marah bila ada sekatan jalan. Tapi balik pada Cik Azmi kata, kalau tak ada, kita pun ambil sambil luar, kita ni laju dan boleh mengundang satu faktor yang keselamatan kita. Tapi buat keberkesanan sekatan jalan raya musim perayaan ni, dia memang berkesan. Macam saya cakap tadi, tahun baru Cina. Biar jam pun tak apa Puan biar lambat tapi asal kita selamat. Dan kita kena ingat peraturan ni bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memastikan keselamatan. Kita dah cuba pelbagai cara dan kalau ini berkesan, kita terpaksa buat lah. Kalau penguatkuasaan yang paling berkesan, kita terpaksa buat. So ramai yang marah JPJ kata sentiasa ada, sentiasa bagi saman, tapi itu cara yang kita boleh memastikan anda selamat. So terpaksa buat. Kita pun tak seronok nak bagi saman kat orang kan. Penguatkuasa bukan seronok pun dia tak cuti. Dia pun marah kalau dia kerja. Betul. Pengorbanan mereka untuk memastikan semua yang balik kampung ni selamat pulang. Yes, setuju. Okay.
Saya rasa kita dah semakin sampai ke penghujung, tapi saya nak minta dan juga ada ruang jugalah untuk setiap panel untuk kita nak minta kongsikan jugalah menjelang hari raya ni tips ataupun nasihat yang paling berguna lah kepada kita letakkan kepada tak kisah mungkin peminat Azlan Shah Sukan Pontoran dan juga lebih-lebih kepada masyarakat lah yang menonton untuk episod kali ni. Mungkin kita mulakan dengan Cik Aziz. Cik Aziz. Okey, sekali lagi bagi pihak kementerian yang menjaga belia, sebenarnya kita sangat berharap mana-mana kita kata sama ada belia ke orang muda ke, kita tahu musim perayaan ramai yang belia-belia yang baru bekerja mungkin balik kampung dengan menunggang motosikal. Dan seperti yang telah dinyatakan oleh Puan tadi, daripada statistik JPJ menyatakan bahawa penunggang motosikal adalah antara yang teramai yang terlibat dengan kemalangan. Jadi sebab itu kita sarankan supaya adik-adik anak-anak kita yang menunggang motosikal untuk balik beraya di kampung ni supaya patuhilah peraturan sedia ada, peraturan jalan raya sedia ada, patuhi dari segi kelajuan, dari segi kaedah menunggang. Sebab kita tahu anak muda kadang mereka menunggang side by side, sebelah menyebelah untuk sembang dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah antara faktor yang boleh menyumbang kepada kemalangan juga. Dan satu lagi, kelompok-kelompok. Kalau semakin ramai bergerak, semakin banyak risiko untuk aksiden. Sebaik-baiknya mungkin boleh bentuk kelompok yang kecil, mungkin 5 ke 10, 15 orang sahaja untuk satu-satu pergerakan lah. Sebab kalau kelompok yang kecil balik secara berkumpulan ini meminimalkanlah dari segi kemalangan itu sendiri. Tapi kelompok yang besar pun kalau dia tidak berlanggar dengan kereta dan sebagainya pun sesama dia sendiri. Itu memang sentiasa kita lihat dari segi faktor berkenaan. Jadi kalau boleh persiapkan diri seperti Cik Azlan cakap tadi, mental kena kuat, fizikal kita ketahui tidur kita cukup tidak. Yang penting kita kena tahu kondisi badan kita. Untuk bawa kenderaan tu nak balik ke utara ke nak balik ke pantai timur ke nak bawa 5 jam 6 jam darat, waktu mana perlu berhenti, itu perlu masing-masing tahu kapasiti badan mereka lah dari segi kesihatan mereka. Dan seperti kata tadi, kalau boleh rancang pergerakan dengan cara yang betul, hendak berhenti dan sebagainya, hendak menolong kawan dan sebagainya, mestilah di tempat-tempat yang selamat, yang bukannya sembarangan boleh adakan tempat berhenti. Dan sekali lagi kita harap belia-belia kita boleh mengubah sikap mereka daripada masa ke semasa untuk kita cuba mendidik masyarakat kita. Memang sebenarnya kalau kita lihat TikTok kat mana-mana sekarang pun, dekat di YouTube dan sebagainya, kadang-kadang penunggang motor daripada Indonesia banyak sekali buat ulasan tentang bagaimana jalan kita begitu selesa menyebabkan anak-anak muda kita bawa dengan laju. Sepatutnya kita cuba didiklah supaya mereka boleh bawa dengan elok dan sampai ke kampung dengan selamat untuk berhari raya dengan orang-orang yang tersayang. Yes. Okey, terima kasih Cik Aziz. Azlan Shah, nasihat anda? Dah clear dah tadi. Cik Aziz dah merangkumi semua. Merangkumi semua. Cuma itulah saya tambah sikit mungkin penggunaan tayar, tengok tarikh tayar, tayar yang bagus, and then check pressure tayar yang sesuai untuk jalan raya. Dan akhir sekali, selamat raya Mak Zai Batin, berhati-hati memandu di jalan raya. Itu je. Puan Wanita. Telah pun dirumuskan untuk saya. Jadi saya tak akan ulang, cuma pastikan kita dapat rehat yang secukupnya dan merancang perjalanan dan amalkan pemanduan berhemah dan pastikan pakai topi keledar, pakai tali pinggang, pakai dengan betul, pakai saja. Ya, pakai dengan betul dan jangan bawa laju, berhati-hati di jalan raya. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menyambut. Baik, apa pun saya ucapkan terima kasih kepada semua panel. Memang kalau kita dengar kadang-kadang perkongsian kita ni, nasihat kita ni perkara yang kebiasaan kita dengar. Tapi kebiasaan inilah kadang-kadang kita tak titik beratkan dan kita lupa dan akhirnya boleh menggunakan sesuatu yang tidak diingini. Itu yang kita nak elak dan itu juga antara objektif utama kita adakan episod istimewa ni. Dan saya percaya 1 jam ni perkongsian yang sangat bermakna lah. Dia berikan kesedaran untuk saya juga. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Aziz, Azlan Shah dan juga Puan Wanita sudi luangkan masa dan terima kasih kepada anda. Dan yang paling penting, apa yang kita bincangkan ni saya rasa bukan hanya kita mementingkan diri sendirilah. Kalau inisiatif JPJ, KBS dah buat, pengalaman Azlan dikongsikan juga. Kalau kita
mementingkan diri, tak bersama-sama membantu sama lain, saya rasa tidak akan berhasil untuk kita nak bermenteras. Kita nak paling kurangkan kemalangan berlaku di jalan raya, itu paling utama. Dan kena ingat, bila jalan selamat, raya kita lebih bermakna. Alright. Jadi sekian untuk episod kali ini, We Talk. Terima kasih dan pastikan anda terus bersama dengan kami untuk We Talk. Episod akan datang dan banyak lagi kita akan kongsikan, banyak lagi kita akan bawa panel-panel yang hebat. Jadi saya Rahmat, kita akan jumpa lagi. Bye-bye.